Selamat Hari Raya Baba. Maafkan Ani salah silap. Ani banyak dosa. Kasar banyak dosa. Ani curi duit Cik Cengkuh. Tertipu. Jadi dia tercengkuh Baba. Lalu Baba kami topak jangan tengok. Lalu kan dia maafkan Ani tau. Minta. Selamat Hari Raya. Maafkan Ani cakap kasar-kasar. Maafkan Ani ada tertipu. Tertipu tu cuba tegangkan. Alah, Mama dah masak nasi belum? Dah, tapi baru nak dimasak. Oh, macam tu. Contoh-contoh je lah. Adalah yang lain. Independent. Aku dah nak minta maaf. Tak lah. Nak buat apa? Tak apa. Kau bukan dia minta maaf dengan aku. Tengok dia tak nak salam. Sama-sama bermaafan sebab salah aku. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Maafkan ni. Kenapa? Sebab being the best sister. Selalu kadang-kadang tertipu Angah. Kau tipu apa?